pagi ni masa nak pergi kerja, saya ada perasan motor ni bila dia potong saya tengok tong dia tak tutup. Saya bila nampak macam ni, saya akan cuba untuk ligan dia dan abang tengok keadaan lah. Kalau macam ni nampak macam boleh ligan, saya try lah ligan. Sebab kat depan tu ada motor dan lori. Bila dia jenis bawa motor tak potong guna lorong kanan, jadi saya ada peluang untuk potong dia balik. Jadi saya potong dia dulu dan saya cadang nak abang kat dia kat depan. Kalau pergi abang terus jadi bahaya balik sebab ikut belakang lori. Saya tunggu dia potong saya balik, baru saya nak abang. Rupanya dia pederah terus, langsung tak tengok saya dah buat isyarat. Saya pun horn dan motor depan saya pun horn dekat dia. Dah pada ni memang tak boleh ligan lah sebab jalan dah kosong. Motor depan yang horn dia pun buka gelak. Sekianlah cerita untuk pagi ni.